ni ada sebiji Myvi baru ambil auction. So Myvi ni keadaan memang cantik lah, kecuali dia punya lower arm lah, dia ada bunyi sikit. So nanti kita tukar dia punya lower arm original, kiri dan kanan. Lepas tu masa Myvi ni cantik dalam semua cantik lagi. So kita tukar lower arm lagi. Okey, ni lower arm baru kita nak tukar nanti. Original lah, kita beli original Myvi. Kalau beli yang biasa ni takut tak tahan kita beli yang original. So dia punya bush dekat stabilizer, dan juga dalam ni ada lagi sebelah lagi lock kan, dan juga stabilizer link. So kita akan tukar dan 3 part ni. Sebab yang bila bunyi tu mungkin dekat sini dia punya bush dekat sini ni dah crack. Okey, kita buka skru dulu Okey, nanti kena buka skru ni. Ni link stabilizer. Lepas tu dia ada skru dekat sini. Dekat sini dia ada clip dia. Skru dekat sini. Lepas tu skru sini dan skru bawah ni. Skru ni. Ni skru bawah ni. Seperti ni. Okay. So stabilizer dah buka, dan tinggal satu lagi skru bawah ni. Saya tunggu klik dulu. Okey, buka skru bawah ni. Okey. Okey, dah buka. So kita kena ketuk bagi knuckle ni terkeluar. Okey. Hammer. Dia keluar ni. Okey dah. Okey, ambil crowbar. Saya akan ambil crowbar. Okey. So yang dekat sini dekat sini kita akan pry keluar. Okey. Okey, bagi dia terlepas daripada ni. Pry. Lepas tu kita pry yang pula. Okey. Okey, terlepas ni. Okey. Ni yang lama Yang lama dia punya bush dah pecah kan. Lepas tu yang ni pun dah ingut-ingut macam ni So memang rosak lah yang ni. So ni kita nak ganti original original Pro 2. Bush cantik. Dia punya dekat apa nama knuckle pun cantik. Bukan macam ni dah rosak lah knuckle ni.
Okay, so kita ketuk sikit bagi masuk sebab dia nak masuk dekat sini susah sikit. Okay, dia masuk. Maka ni kena bagi masuk pry bawah tu. Lepas tu okey. So knuckle dah masuk knuckle dah masuk. Lepas tu kita kena jack jack dekat bawah ni bagi dia ngam-ngam masuk. Lepas tu kita bukan ketat habis bagi dia masuk dulu. Okey. Kita betulkan tayar, lepas tu kita tengok line dia. Lepas tu ni tadi line kita ni kita betulkan tayar. Kita akan jack bagi dia jadi selari Jadi kita dah marking. Apa maksud ni? Maknanya bila kita marking ni, maknanya kita akan jack bagi dia naik selari Naik selari ni serupa tayar berada di atas lantai lah ataupun di atas jalan raya. Okey, jack. Okey. Alright. Okey. So kita dah jack. Ni yang paling cantik lah, maknanya selari selari yang pusat tengah ni. Okay, so kita akan ketatkan dia punya skru semua. Kita ketat dulu skru bawah ni. Dan akhir sekali kita ketatkan skru sini saiz 19. So kita klik dia dekat sini. Okey. So, okey. Dah pakai. Cuma kita tukar sekarang ni dekat bush dekat sini Bush baru. So, kita buka skru ni Saiz 12. Ketatkan. Alright. Okay. So dah selesai. Kita dah pasang arm baru. Ketatkan stabilizing. So dah tukar bush dekat stabilizer. So alhamdulillah dah selesai. Ni kita pasang balik tayar. Okay.